Patutkah anda lemah dalam matematik tapi ambil AdMaths? Selaku tutor AdMaths selama 20 tahun, jawab pendek saya, jangan. Saya ulangi jika anda tidak kuat matematik, AdMaths adalah bebanan besar untuknya. Saya tahu ini adalah pendapat yang kontroversi di kalangan guru sekalipun. Banyak pendapat yang bercanggah mewujudkan kekeliruan kepada ibu bapa dan pelajar itu sendiri. Sebagai tutor berpengalaman juga, saya mempunyai pendapat sendiri mengenai isu ini. Jadi di sini, mari kita kupas kenapa pelajar yang lemah matematik tidak digalakkan mengambil AdMaths. Nombor 1, beban untuk mereka. Bayangkan matematik biasa pun mereka sukar kuasai, apatah lagi jika subjek kompleks seperti AdMaths. Ini tak termasuk lagi subjek lain. Apatah lagi jika mereka mengambil jurusan aliran sains seperti fizik dan kimia. Lagi mereka terbeban. Mereka akan cepat kehilangan motivasi dan keyakinan untuk berjaya. Nombor 2, membazir masa dan wang. Tuition bukannya murah dan yang memakan masa lagi. Saya pernah mengajar AdMaths kepada pelajar yang lemah matematik. Dia hanya sempat habiskan 2 soalan yang mudah dalam kelas 2 jam saja. Itu pun saya tak berasa dia faham sepenuhnya, dan jika saya nak harapkan dia belajar sendiri, sekadar boleh berharap. Ini tak termasuk lagi jika dia menghabiskan banyak sangat masa untuk belajar subjek yang akhirnya dia tak faham sebanyak mana pun. Nombor 3, ibu bapa harus realistik. Harapan ibu bapa untuk melihat anaknya mengambil aliran sains adalah baik kerana jika ambil sains, banyak tempat dalam universiti dia boleh pergi. Tapi jangan paksa jika aliran ini sukar untuknya. Boleh jadi juga pihak sekolah sendiri yang mencadangkan atau mungkin mewajibkan pelajar ambil aliran ini, tapi anda jangan lepas tangan kerana masa depan anak anda bergantung pada keputusan ini. Nombor 4, baik fokus kepada subjek relevan. Contohnya matematik. Matematik adalah subjek yang mudah dikuasai oleh pelajar lemah sekalipun. Jika ada disiplin dan kerajinan, insya-Allah A itu dalam genggaman. Bab kata pepatah Melayu, yang dikejar tak dapat, yang dikendung berciciran. Jika anda memaksa anak-anak yang lemah mengambil AdMaths, baik difokus sepenuhnya dalam matematik biasa. Jadi kesimpulan saya, sebagai ibu bapa, anda harus tahu apa kecenderungan dan kemahuan anak anda sendiri. Bincang dengan anak ke mana haluan dia selepas SPM nanti dan cita-cita dan impiannya, dan bagaimana anda boleh membantu. Ambil AdMaths adalah bukan segala-galanya. Apapun, kami di Akademi ZZ boleh membantu anda untuk menilai kemampuan matematik anda. Sila klik daftar.akademizz.com.